3 Ramadan. Malam yang ketiga menjadi penanda aras pertama lah untuk kita ni dah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita nak tengok adakah kita ni bersemangat dalam bulan Ramadan, dan adakah bulan Ramadan tahun ni menjadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang tahun sudah. Dalam bulan Ramadan, Allah SWT jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan kita bermuhasabah, bulan kita membetulkan balik amalan kita. Allah SWT kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa ni antara maksud dia lain adalah ittaqa. Maksudnya kita berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab kalau kita berpuasa, kita akan berjaga-jaga sangat daripada perkara yang membatalkan puasa. Sebagai contoh, kalau kata kita makan sahur kan, dalam waktu kita makan sahur tadi, ada kita makan bubur lambu. Dalam bubur lambu tu ada cebisan-cebisan daging kan. Walaupun daging tu kecil je, dia lekat di celah-celah gigi kita. Dah masuk waktu subuh, kita usaha nak keluarkan cebisan daging tu. Walaupun dia tak berjaya keluar waktu kita gosok gigi, tengah solat subuh tu dia terkeluar, kita tetap keluarkan dia. Menunjukkan kata apa? Betapa kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Betapa ramainya orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa pun melainkan lapar dan dahaga sahaja, sebab dia tidak meninggalkan kata-kata buruk daripada mulut dia. Maksudnya apa? Kalau kita boleh meninggalkan makanan yang halal, makanan yang kita beli daripada duit kita, yang kerja kita yang halal, gaji kita bersih kan, kenapa kita boleh tinggalkan makanan yang halal semata-mata kerana Allah SWT suruh kita berpuasa? Kenapa kita tidak meninggalkan benda yang haram? Kalau mulut kita masih bercakap benda yang haram, mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram, jadi sia-sialah pahala puasa kita. Kalau itu Allah SWT kata la'allakum tattaqun, maksudnya kita berjaga-jaga, berhati-hati. Takut-takut kalau kita tinggalkan ni cuma puasa fizikal sahaja, kita tak dapat puasa yang sebenar yang Allah SWT kata. Dan Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi akan bertemu dengan Jibril AS yang sentiasa menurunkan wahyu kepada Nabi SAW Al-Quran sepanjang tahun. Sepanjang tahun Jibril AS menyampaikan Al-Quran kepada Nabi. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan, Nabi menayangkan balik, memaparkan balik, membacakan balik Al-Quran yang telah turun kepada Nabi SAW kepada Jibril. Kenapa? Supaya kita berhati-hati. Cek balik, adakah amalan yang kita buat selama ni betul? Adakah bacaan Quran yang kita baca selama ni betul? Jumpa dengan orang-orang yang lebih alim, jumpa orang-orang yang lebih pakar, betulkan. Islam meletakkan antara kelebihan umat kita ni, khairu ummah. Kenapa? Sebab kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling bertegur. Kalau ada orang yang buat salah, kita bagi tahu dia, ini salah. Kalau ada orang yang tak buat benda yang betul, kita bagi tahu dia, ini benda yang betul, buatlah benda yang betul. Dalam surah Al-Asr, Allah SWT bersumpah, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan yang memesankan kebenaran, dan yang memesankan kesabaran. Jadi antara maksud lain puasa ialah sabar. Kita nak memesan, berpesan-pesan sesama kita, berhati-hati, berjaga-jaga sesama kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita pada tahun ini melatih diri kita menjadi orang yang lebih berhati-hati, bukan sekadar dalam urusan agama kita, juga dalam urusan dunia kita. Wallahu a'lam.